Di tempat lain jual juga 38,800. Pasal apa? Dah ada seketik. Lepas tu dia charge processing pula 3,000. Mampus. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, model Pro 2 Beza 1.3 auto yang ini sudah dimodified guys. Modified dengan gear up, nampak besar, nampak lain dari yang pada lain. Dan colornya biru menawan kalbu guys. Colornya biru menawan kalbu. Guys, warna biru guys. Aku rasalah kan, dan aku yakin ramai yang nak beli Beza ni kerana harga dia cukup berbaloi dan kereta tahan lasak. Paling penting minyak. Minyak jimat guys. Jom. Saya sebenarnya nak pergi airport itu hari guys. Aku naik Beza. Model macam ni. Minyak memang jimat. Geng Grab cakap guys. Jom kita tengok guys. Ini adalah ruangan depan dia. Yang paling comel dekat sini guys. Lain daripada yang lain. Kau tengok belah depannya cukup luas. Pandangan mata kau terluas dan terselesa. Jom kita tengok warna biru yang menawan kalbu. Dengan ada sport rim yang dikatakan ditukar model yang baru. Nak beli yang baru tak mampu, maka dia tambah pula gear up. Cukup lawa. 2017 Beza 1.3 Premium X. Harga dulu. Berapakah harganya guys? Setengah tempat menjualnya dengan harga 37,800. Di tempat lain jual juga 38,800. Pasal apa? Dah ada seketik. Lepas tu dia charge processing pula 3,000. Mampus. Hari ini saya turunkan harga 5,000 daripada tempat yang lain. Beza 1.3 X Premium. Harga dulu. 33,900 guys. 33,900. Bam. Features yang pertama ada kepada kereta ni. Kau tengok sport rim dia guys. Kau tak payahlah nak beli baru. Mahal. Bulanannya 300 berapa? 400 lebih yang ni guys. Aku nak tanya tu. Adik Nita macam mana adik Nita? Aku nak 4,000 boleh? 4,000 boleh lah Nita. Maka loannya akan menjadi 30,000. Untuk tempoh masa 7 tahun saja dengan bank 3.3 interestnya. Bulanannya 440. Features yang pertama, Beza terkenal dengan cantiknya. Dan dari segi belakang guys, kau tengok sungguh luas. Boneknya. Kalau kau bergaduh dengan sang suami kau tu, yang nak kahwin ramai tu kan, kau henyut suami kau kat sini. Bila dia tidur dalam bonek belakang tu, Kak Nita. Yang kena. Alamak, Batara Guru dah nampak. Dan features yang kedua kau tengok guys. Dah modifikasi daripada belakang. Nampak memang lawa, memang ayu guys. Tak payah nak fikir lagi. Model yang ini, lampu belakang dengan set belakang sama dengan model yang baru. Apabila ditambah sketing di depan sampai ke hujung sini, maka nampaklah anggungnya dia. Guys, features yang terakhir tak dapat dinafikan. Tidak dapat dinafikan. La Buddha. Tidak dapat tidak. Minyak dia guys. Terlampau jimat. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji 2,200 ke atas dari PS Statement kepada 012 340 0034.